Kita cerai dengan suami kita, laki kita nak rajak kita semula, kita tak setuju, sah ke tak? Sah. Faham? Rajak, cerai, hak suami. Faham lagi? Nafkah, hak isteri. Nah, dan kata tak setuju, kalau tak setuju tak sah, masa belum nikah. Rajak sah. Belum nikah tak sah. Belum nikah nak akad nikah. Tok lelaki, pengantin lelaki ada atas surau dalam masjid. Pengantin puang duduk dalam kereta. Tak? Pasal period. Juru nikah pergi kat pengantin puang. Awak ke nama Timah? Binti Gamang. Kita lah. Ada awak ke nak setuju nak nikah hari ni dengan Ismail bin Yusuf? Kita tak setuju. Tapi orang paksa kita. Boleh akad nikah tak? Boleh tak akad nikah? Tak boleh. Pasal belum nikah lagi. Bila nikah dah, kena cerai. Siapa yang hak mencerai dia? Suami dia seorang dia. Ataupun mahkamah syariah jika ada masalah. Faham lagi? Itu saja. Ayah hak puang boleh tak cerai? Adik-beradik suami, raja, tak boleh cerai. Kawan-kawan sakit hati ingat, cerai bini dia. Boleh tak? Dia bala, aku cerai binimu. Laki hari tu nyanyi aku. Dua-dua bahlul. Faham lagi? Tak boleh hak suami. Begitu juga dengan rajak. Suami kata, aku rajak kamu semula menjadi isteriku. Siapa-siapa tak setuju, sah laka. Faham? Hak dia. Jadi isteri, hak jadi. Hak bernikah. Nampak? Dia kata tak setuju, tak sah nikah. Bila nikah pula, ada benda hak isteri. Nafkah dan mas kahwin. Nafkah. Isteri tu kaya. Pendapatannya, gaji je 50,000 sebulan. 50,000 sebulan gaji bini. Laki dia kata, gini dah abang 3,000 je, awak 50,000 gaji. Director bini dia. Jadi ginilah abang tak yawi PT bulan-bulan belanja apa semua tu. Nak makan minum apa semua. Bini dia kata tak boleh, itu kewajipan abang. Hak saya sekepeng saya tak beri ke abang. Faham tak? Pokoknya tu hak isteri. Maka wajib suami tadi kena beri makan, minum, tempat tinggal, pakaian sebagai nafkah yang wajib. Tak boleh kata suami isteri tu kedekut lah, apalah, bergaluh lah, apa. Tak boleh kata. Tu hak dia. Hak orang jangan kacau. Nak bagi saka ni, setuju belaka waris-waris kita bagi sama banyak. Kalau ikut faraid, puan separuh, lelaki boleh penah. Setuju belaka? Setuju belaka. Boleh bagi. Tak? Ada seorang tak setuju. Contoh. Dia nak bagi macam biasa ikut Quran. Boleh. Dia seorang bagi ikut Quran. Baki bagi ikut faraid. Bagi sama rata. Faham lagi? Hak baki ramai-ramai tu haram kata hak seorang ni tamak. Tak boleh kata dia tamak. Tamak makna dia nak hak orang lain. Tu tamak. Faham lagi? Ni dia minta hak dia saja, bagi macam biasa. Faham? Tu ada panggil tamak. Faham? Tamak ni hak orang nak dia juga. Jadi kita kena faham hak masing-masing. Jadi suami dia ada hak merajak akan isterinya semula.